Okey, kita pergi pada soalan yang ke-6. Jadual 2 menunjukkan pendapatan dan perbelanjaan. So, kita dekat jadual 2 ni, kita ada pendapatan, kita ada perbelanjaan lah. Okey, Cikgu Yati dan Cikgu Ho. So, ada dua orang kat sini, Cikgu Yati dengan Cikgu Ho bagi bulan Mac. Okey, soalan dia nyatakan satu perbelanjaan tetap. Perbelanjaan tetap ni yang wajib bayar setiap bulan lah. So, kalau kita tengok dekat sini Okey, gaji bersih, sewa diterima. Ni pendapatan So, dua ni dah pendapatan. So, ansuran kereta, ansuran pinjaman perumahan. So, yang ni ialah pendapatan tetap. Bukan perbelanjaan tetap. Pendapatan tetap perbelanjaan. Perbelanjaan. Perbelanjaan tetap. Okey, utility ni api dan air Api plus air. Okey, so insurans ni pun tetap juga ni. Ni tetap juga. Okey, so belanja dapur dengan petrol. Okey, petrol, makan dan minum ni, yang ni tidak tetap Yang tidak tetap. So, soalan dia satu perbelanjaan tetap. So, ansuran pinjaman kereta lah. So, ni jawapan pelajar. Ansuran pinjaman kereta. Okey, ataupun ansuran perumahan perumahan. Okey, tu cikgu jawab dulu lah. Okey, seterusnya. Dan soalan ni nak satu kita nyatakan satu saja. Okey, siapa yang mempunyai kedudukan kewangan yang lebih baik? So, antara Cikgu Yati dengan Cikgu Ho, mana yang lebih baik? Justifikasikan jawapan anda. So, kita kena kira aliran tunai dua-dua teranglah. So, cikgu kira aliran tunai Aliran tunai pelajar biasa guna formula dah. Aliran tunai sama dengan pendapatan tolak perbelanjaan. Ini formula dia. So, kita kira Cikgu Yati dululah. So, Cikgu Yati. Okey, so aliran tunai sama dengan, so pendapatan Cikgu Yati, cikgu kira dulu Cikgu Yati ni pendapatan dia. So, 5,300 tambah dengan 500 dulu. So, dekat sini 5,800. 5,800 tolak dengan perbelanjaan. So, perbelanjaan kena tambah semua lah. Kena tambah semua. Okey, so cikgu tambah kat sini 1,800, 1,700. Semua sekali kat sini lah. Yang biru tu. Okey, cikgu tambah siap-siap. Okey, so cikgu tambah 1,800 tambah dengan 1,700 tambah dengan 350. Okey, tambah dengan 500 dengan 380. So, 880 Okey, tambah dengan 900. Okey, 900. Okey, so dekat sini kita dapat perbelanjaan dia lah. So, cikgu tulis kat sini ni perbelanjaan dia. Okey, perbelanjaan Cikgu Yati berapa? 5,630. 5,630. So, kita tolaklah 5,630. Okey, so 5,800 tolak dengan jawapan kita tadi. So, dapat 170. So, ni aliran tunai positif Aliran tunai positif. Okey, kita nak compare dengan Cikgu Ho. So, cikgu kira, Cikgu Ho So, aliran tunai dia. Padan yang duduk. So, aliran tunai sama dengan pendapatan. So, kita kira pendapatan dia dulu kat sini. Jadi, berapa ribu ni. So, pendapatan dia 6,000. Okey, tolak dengan perbelanjaan Perbelanjaan yang ni semua kat sini. Okey, kita kira dekat bawah. So, 1,500 tambah dengan 1,350
tambah dengan 500 dengan 440, so 940 tambah dengan 480 tambah dengan 800. So 480 Okey. So tambah dengan 800. Okey, so kita dapat perbelanjaan dia 5070. Okey, so kita tolak 6,000 tolak dengan jawapan kita tadi, so dapat 930. So jawapan kita kat sini aliran tunai positif juga positif juga. Soalan dia siapa yang mempunyai kedudukan lebih baik? So cikgu Ho lah. Cikgu Ho. Bagi justifikasi, justifikasi ni aliran tunai positif. Positif lebih tinggi lebih tinggi. Okey, berbanding Cikgu Yati. So, sama sikit berbanding Cikgu Yati. Cikgu Yati. Okey, settle soalan yang ke-6.